100% saya tulis sendiri, tapi AI detection 53%. Pula dah. Seperti mana korang, saya pun tertanya-tanya juga sejauh mana accurate atau tak AI detection yang ada di dalam pasaran. Jadi saya telah bereksperimen dengan software Turnitin. Jadi apa yang telah saya buat, saya telah hasilkan satu mini artikel 400 patah perkataan yang lengkap dengan introduction, objektif, result dan juga conclusion. Yang merah-merah tu adalah daripada Academic Phrase Bank, University of Manchester. Saya telah highlightkan berkenaan ni di dalam VTT sebelum ini. Contohnya kalau pergi ke Academic Phrase Bank ni, di Introducing Work, turun kat bawah ni ada beberapa cadangan untuk buat ayat sendiri. Jadi saya telah menggunakan bantuan Academic Phrase Bank tu untuk awal ayat saya dan di hujungnya saya tambah information sendiri. 100% tak menggunakan AI seperti ChatGPT dan sebagainya. Saya masukkan ke dalam Turnitin saya dan hasilnya ialah ada 6% similarity index dan juga AI ni 53%. Ada dua jenis AI detection dalam Turnitin. Satunya AI generated only ataupun AI generated lepas tu kita bawa pergi ke AI paraphrase tool pula. Turnitin kata mini artikel saya AI generated sebanyak 53%. Wah. Kalau tengok bagaimana yang di-highlight pula tu, dia kata first half saya tulis sendiri. Second half pula adalah AI generated. Sedangkan saya buat semua sendiri. Kalau disebabkan saya menggunakan Academic Phrase Bank tu, saya rasa patutnya satu artikel ni akan flag sebagai AI. Takeaway message hari ni ialah, yang pertamanya saya telah buktikan bahawa AI detection software, even Turnitin sekalipun, tak sempurna. Jadi berpada kita guna dan jangan percaya 100%. Yang kedua, sekiranya korang adalah seorang pelajar dan korang telah hasilkan satu assignment ataupun artikel yang kebanyakannya adalah hasil daripada korang sendiri, tetapi AI detection masih tinggi dalam Turnitin, korang boleh berbincang elok-elok dengan supervisor ataupun lecturer. Sebab kalau anda kata memang korang buat sendiri, what's there to be afraid of? Kita boleh explain apa yang kita telah hasilkan. Kepada rakan pensyarah dan juga pendidik sekalian, kita pun sama-sama kena berhati-hati dalam buat judgement berkenaan dengan AI ni sebab AI detection software seperti Turnitin pun tak sempurna lagi. Hakikatnya, AI detection software ni ada bias terhadap non-native English speakers seperti kita ni. Nanti kita bincangkan dalam part tu.